USA dah tunjuk taring siapa yang akan ikut jejak USA. Kumpulan D nampak lebih stabil dengan beberapa negara berada di bawah ranking 50 dunia. USA dah tunjuk yang mereka bukan pasukan pelengkap tapi pasukan yang cuba mencabar. Dekat kata USA cuma mampu untuk sampai ke round of 16, tapi kali ni dengan skuad yang lebih fresh dengan pemain-pemain yang baru, USA nampak lebih yakin untuk sekurang-kurangnya menjadi juara kumpulan B. Siapa yang akan ikut jejak USA? Atas kertas, Australia lebih baik tetapi performance semasa menunjukkan Turki lebih bersedia menghadapi Piala Dunia kali ini. Dibarisi pemain-pemain muda dan berpengalaman, tonggak baru Turki Kenan Yildiz dan juga Arda Güler mampu untuk memberi impak yang besar kepada pasukan Turki. Australia, ranking 25 dunia, cuba untuk memberi tekanan kepada pasukan-pasukan lain di dalam grup D. Paraguay baru saja dimalukan oleh USA pada perlawanan pembukaan dan perlu bangkit dekat next match kalau tak nak tersingkir awal. USA cuma perlu kekalkan momentum untuk terus layak, manakala Turki mungkin akan cuba untuk mencabar dari belakang. Korang rasa mampu atau tak Turki mencabar USA untuk jadi juara kumpulan D? Komen sekarang.